datang ke Reruai Anjung Boneno di tingkat 3 sebelah dengan pintu masuk Dewan Tun Razak 3. Di sini ada buku solo Bukan Aku Tak Sudi tulisan Faizah Ahmad. Faizah Ahmad tu saya lah. Jadi jom orang-orang Solo kita pakai support, kita baca untuk nambahkan semangat kita, mengubah persepsi diri kita yang salah tentang ujian Solo. Ramai orang Solo putus asa, tak nak doa dah, ada yang marahkan Allah. Allahu Akbar. Jangan kawan-kawan, ujian Solo ke, berdua ke, bertiga ke, berempat ke, berlima ke, satu family ke, kita semua ada ujian masing-masing. Setiap orang ada takdir yang berbeza. Kita tak boleh menjalani takdir orang lain dan orang lain tidak boleh menjalani takdir kita. Maka bacalah buku ini untuk belajar reda dengan ujian bujang. Bujang bukan bermakna malang. Solo bukan bermakna malang. Ada banyak lagi hikmah yang Allah nak bagi. Kita boleh laluinya dengan gembira, dengan bahagia, dengan tenang. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita dengan cara yang kita tak sangka, dengan masa yang tepat, iaitu mengikut masa Allah, bukan masa kita. Jadi kawan-kawan yang Solo ataupun yang tak Solo boleh baca buku Solo Bukan Aku Tak Sudi demi memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang jumpa saya di Reruai Anjung Boneno pada 23 Mei sehingga 1 Jun. Saya akan berada di sini pada sepanjang waktu tersebut. Jumpa nanti.